Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Kamarina Hassan dan kini kita berada di Koperasi Penggabungan Kecil Daerah Hulu Terengganu yang dikenali sebagai Komputer Berhad. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi menerima manfaat program kod Ecomat. Jadi mari kita bersama wakil koperasi untuk penerangan yang lebih lanjut. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Tuan Muhammad Sobri iaitu pengerusi koperasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Untuk soalan pertama, boleh Tuan kongsikan secara ringkas mengenai latar belakang koperasi dan aktiviti perniagaan koperasi? Okey, terima kasih. Untuk setakat ini kita mempunyai lebih kurang 2,000 ahli dan kita beroperasi adalah dalam daerah Hulu Terengganu. Keseluruhan ahli-ahli kita di daerah Hulu Terengganu lah. Kita punya perniagaan kita adalah berasaskan pertanian dan kita ada kedai input ni lah. Jadi apakah faktor utama yang mendorong koperasi untuk beralih ke arah pendigitalan? Kalau kita guna kaedah biasa dulu, kita kena catat setiap hari. Tapi sekarang ni kita tak perlu catat dah. Kita scan aja, kita dah tahu dia punya stok dia dan apa semua. Kadang-kadang dia mungkin terlupa tulis dia punya berapa hari ni jual. Lepas tu stok akhirnya nanti dia akan berbeza lah dengan sepatutnya jual berapa yang dah ada berapa. Tapi sekarang ni selepas kita guna ni semua isu tu dah tak ada masalah. Dengan ada kaedah ni, dengan kod ni, dia memberi kita pengalaman baru untuk menguruskan jualan kita dan stok kita melalui kaedah digital. Jadi masa kita tu lebih lebih banyak ruang, banyak masa lapang. Jadi kita boleh ambil masa sikit lah untuk buat packing baju dan macam-macam lah. Dari segi pengurusan pelanggan pun kita lebih mesra, lebih cepat. Dari segi jualan pun lebih teratur dan tersusun. Dan satu lagi tu dari segi operasi pun lebih terancang. Kalau kita semok daripada tahun sebelumnya dengan tahun baru ni, kita dapat meningkatkan kita punya keuntungan. Apakah manfaat pendigitalan ini kepada anggota koperasi dan pelanggan? Dari segi keuntungan kita boleh kongsi kepada pelanggan-pelanggan kita dan juga kepada anggota-anggota kita lah. Tengok peralatan-peralatan yang ada dekat depan tu pun dia dah yakin bahawasanya kita dah ada perubahan dan itu untuk pembayaran pun lebih cekap dan lebih mudah. Untuk setakat ni dengan apa yang dah ada ni sudah banyak membantu dan kita pun dah masuk sikit lah kepada media sosial lah. Dah ada. Cuma dalam proses pembangunan lagi lah. Saya haraplah supaya koperasi akan terus berkembang dan insya-Allah akan banyak memberi ruang dan kelebihan kepada pelanggan kita dan kepada keuntungan koperasi. Saya rasa sepatutnya semua koperasi di Malaysia menggunakan kaedah ini. Sebab apa? Sebab dia memudahkan dan melancarkan kita punya urusan perniagaan kita dari segi stok, dari segi jualan dan hubungan dengan pelanggan tanpa ragu-ragu. Okey, terima kasih Tuan Sobri kerana memberi masa untuk kami dan terima waktu temu bual ini dan mengkongsi pengalaman Tuan berkenaan program kod.